buka dada, maka masuklah cahaya makrifat. Kadang-kadang walaupun kita susah, walaupun kita miskin, kita seru bahagia. Ni bagi ni bagi bahagia. Tapi banyak kita jumpa orang-orang jual jelinyo, anak siapa 7, siapa 8. Tak kaya lah mana. Tapi 7, 8, semuanya anak dia percaya belah. Alhamdulillah. Orang dulu bukannya kaya. Kadang-kadang siapa jual tanah, siapa gada tanah, siapa gada ni, habis dah. Mah gapo habis belaka. Anak alhamdulillah. Jadi belaka. Kalau kita tengok gaya haji kau gaya puasa kau, parking 10 butir kereta. Kira apa? Anak 8. Dah kita dah ada 2 butir. Jaya. Sebab apa siapa kita muknya Tuhan buat? Biasa-biasa je. Kerja biasa-biasa. Sebab Tuhan beri tenang. Tuhan beri rasa bahagia. Tuhan beri rasa cukup. Nak rasa cukup ni bukan mudah. Satu kata-kata daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut, tanda seseorang itu Tuhan muliakan dia dengan mengingati mati, dia ada 3 tanda. Tanda yang pertama kata Imam Ghazali, ta'jilut taubah. Yang kedua kata Imam Ghazali, qanaah. Dia mudah rasa cukup dalam hidup. Serah cukup sama dalam hidup. Serah cukup ni bukan mudah. Kita ni kalau ada 1,000 dalam bank nak 2,000. Kalau kita ni ada bini seorang nak 3 pula ni. Asal tak cukup. Kalau ada anak 4 nak 5. Tak cukup sama. Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Tapi kalau Tuhan nak memuliakan seseorang itu dengan mengingati, sentiasa mengingati mati, lagu mana cara Allah Subhanahu Wa Taala buat? Dengan cara dia ni sentiasa rasa cukup sama. Dan yang ketiga, wa nasyatil ibadah.